Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Terjaka. Saya Jamil Adimin. Dan saya Kodori Ahmad. Kita telah berada dalam bulan Zulkaidah. Tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam Zulhijjah. Jadi kita akan masuk Zulhijjah ni bulan haji ataupun bulan hari-hari korban. Jadi kita perlu korbankan masa untuk meneruskan sesi podcast kita. So hari ini Dr. Kodri, apa yang akan kita bincangkan Dr. Kodri? Kita sambung cerita Dr. Jamil. Sambung cerita yang lepas ya. Kita dah ada janji kan? Kita ada janji. Kita ada janji nak bercerita 10 episod. 10 episod. Dalam hal berkaitan memperkasa Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan. SPPK. Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan. Ya. Yang insya-Allah akan dilaksanakan dalam 3 fasa 2026 hingga 2035 Dr. Jamal. Insya-Allah. Lama. 2026 2035. Jadi kita dah bercerita berapa ya? 6 episod. 6 episod. Daripada 10 episod yang kita janjikan tadi, kita janji untuk selesaikan 10 episod itu, kita dah buat 6 episod. Fasa 1 ada 3 episod tu kita cerita tentang menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran. Nak ambil sebab pentaksiran ni kena mula daripada struktur dia. Orang kata if you want to assess, you have to start from the construct. So dekat situ. Lepas tu fasa kedua kalau dalam bentuk tubuh manusia itu skeleton dia lah. Dia punya rangka manusia. Yang pertama dulu. Lepas tu fasa kedua kita bercerita tentang memperkukuh pentaksiran berasaskan sekolah. Sebab bila SPPK tu sebahagian besarnya pentaksiran sekolah Dr. Jamin. Sebelum SPPK kita tumpu pada peperiksaan. Nah, ni fasa yang ketiga ni kita janji nak cerita tentang pelaporan dan pensijilan yang lebih bermakna, meaningful. Dalam fasa pertama kita ada 3 episod. Episod 1, 2, 3. Dan fasa kedua pun kita ada 3 episod. 1, 2, 3. Semua kita dah selesaikan dulu. Dah selesaikan. So, yang ke fasa ketiga ini kita ada 4 episod. Betul. Boleh tangkap apa Doktor? 4 episod apa ni? 4 episod tu insya-Allah kita akan cuba cerita. 1 episod ialah pelaporan dan pensijilan SPPK. Pelaporan dan pensijilan SPPK. Itu 1 episod. Jadi episod yang ke-7 lah ya. Itu yang ke-7. Betul. Pasal 1, 2, 3, 1, 2 itu 1, 2, 3. Betul. 4, 5, 6. Ini yang ke-7. Yang ke-7. Lepas itu yang ke-8, saya rasa Dr. Jamil kita kena ceritalah walaupun sedikit tentang pelaporan formatif. Yes. Pelaporan formatif itu sangat penting sangat. Beza antara yang selama ni kita hanya buat pelaporan summative. Ya, betul. Cuma summative saja. Iaitu pelaporan pentaksiran yang dibuat di hujung proses pembelajaran. Pengajaran pembelajaran. So, hopefully bagaimana yang ini rasanya agak baru ataupun di Malaysia ni kurang. Dan sekalipun SPPK ni sebenarnya dah jalan hampir 20 tahun Dr. Jamil. Apa dah? Betul. 2011. Tapi rasanya fokus kita masih pada summative lagi. Ya, betul. Lepas tu pada episod 9 kita akan cerita pula pelaporan summative. Kita yang 8 tadi cerita formative, lepas tu kita summative. Yang kebanyakan memang berasaskan markah lah. Markah. Kalau yang formatif tu berasaskan yang ini episod 9 nanti memang kita dah buat pelaporan summative itu, tapi selalunya termilat di hujung. Misalnya dulu ada UPSR, PMR, dan SPM. UPSR dah tak ada, PMR pun tak ada, SPM saja. Summative yang itulah yang kita buat sekarang. Tapi yang harapan dalam SPPK ni sebab kita nak
bukan hanya SPM saja yang kita laporkan, summative SPM saja, tetapi summative akhir tahun pun nak lapor. Itu ada apa juga. Ya, betul. Itu maksudnya nanti. Betul. 9. Terbaik. So yang ke-10, Dr. Jamil, kalau boleh kita rangkum semua 1 sampai 10 tu dengan bercerita tentang gabungan laporan pentaksiran dengan peperiksaan. Macam mana agak kita nak gabung? Adakah ada gabungan ikut weightage wajaran yang ini 40-60 ke 70-30 ke ataupun bagaimana? Sebab ada di antara kita yang mengatakan bila datang saja pentaksiran sekolah dia menggantikan peperiksaan. Ada yang cakap macam tu. Itu tak betul juga kan? Tak betul juga. Habis semua ditutup yang tu, kita buka yang ni. Sehingga menjadi kebimbangan masyarakat. Masyarakat kata kalau ada summative dihilangkan, maknanya akan datang SPM dah tak ada ke? Betul. Lebih-lebih lagi bila UPSM tak ada, memang tak ada, adakah nanti SPM juga tidak ada? Apa jadi dengan kita Betul. Itu pun satu hal. Ada pula laporan yang mengatakan bila dah tak ada yang tu, dia kata murid tak tahu nak belajar. Ya. Cikgu tak tahu nak mengajar. Sehingga ada yang membuat kajian, mereka menyatakan bertanya, what's the point of teaching and learning if there is no exam? Maknanya memang orang-orang yang membuat peperiksaan tu memang handal lah kalau macam tu. Yalah. Sampai dia dapat mewarnakan sistem, memberi wajah sistem pendidikan kita seolah-olah macam itu. Seolah-olah macam itu. Okey, Dr. Jamil. Mari kita pergi kepada pelaporan dan pensijilan SPPK. Sebelum SPPK ni, sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan ni rasanya ada juga orang menggunakan SPPK ni untuk yang lain daripada pentaksiran kita. Betul. Orang datang kat saya, SPPK ni apa benda ya? Jangan keliru lah. Tahu tak? SPPK juga adalah sistem penyelesaian penyelesaian dan penjaminan kecil. Pinjaman kecil. SPPK juga kan. SPPK juga sistem pengurusan perusahaan perladangan dan komoditi. SPPK juga. Okey. Sesijil pentauliahan perolehan kerajaan. SPPK. Itu katanya itu lebih awal tu. Government procurement. Itu. Okey, lepas tu sistem pelaporan penyiasatan kebakaran. Pun SPPK juga. SPPK. So bila orang-orang yang terbakar rumah tu SPPK yang mana kata dia? Sistem pengurusan dan pemantauan projek ke tengah. Pun SPPK juga. Jadi, okey. Itu bukan ya. Yang kita bincangkan ialah sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan. Saya masih ingat lagi tahun 2005 atau 2004 zaman Dato' Adi lagi Okey, Dato' Adi Badui zaman tua. So apa itu SPPK, Dato'? Sebelum kita masuk ke pelaporan lah Okey. Sebelum itu Dr. Jamil, sebelum datangnya SPPK, kita ni duduk dalam satu suasana pendidikan yang selalu orang komen lah, tohmah. Makna subject based exam oriented. Berorientasikan peperiksaan. So orang kata peperiksaan ni betul-betul menekan sistem pendidikan kita. Macam-macam lah masa tu. Macam-macam. So disarankan supaya ada pendekatan baru. Masa tu masuklah satu perkataan yang dipanggil pentaksiran. Sebelum tu pentaksiran tu diguna oleh LHDN je, betul? Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ya. Datanglah pentaksiran, maka disebutlah apa yang dikatakan sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan. Dan dia untuk mengelak daripada keliru dengan evaluation. Betul. Evaluation itu penilaian. Dulu assessment itu juga penilaian. Betul. Tapi yang perlu diingat kat sini yang sangat relevan dengan apa yang kita bincang hari ini ialah pelebaran tu Dr. Jamil dari 1 asalnya peperiksaan saja kepada 5. Saya selalu sebut pada kawan dari 1 kepada 5. Maknanya yang dulu 1 begitu punya powerful, tinggal 1/5. Siap daripada sebelum merdeka lagi. Sebelum merdeka lagi sampai sekarang pun saya rasa masih lagi 1, iaitu sewajarnya
apabila ada 5, yang satu tu tinggal menjadi 1/5. Sepatutnya. Jadi tadi apa ni? Kita punya concern ialah untuk mengurangkan tekanan, pressure peperiksaan berpusat. Betul. So saya selalu menyebut ni, apabila dari 1 kepada 5, dia mesti no fail system tu ada. Iyalah, betul lah. Sebab kalaupun gagal yang satu tu, you ada 4 lagi, Dr. Jamil. Okey, sebelum tu kita 5 tu apa, Dr. Kudri? Oh ya Allah, susahnya. 5 tu apa? Okey, yang pertama kita sebut sebagai pentaksiran sekolah. Betul, yang awal lagi Awal. peperiksaan pusat. Peperiksaan pusat. Peperiksaan kebangsaan. Itu dululah. Itu yang dululah. Itu awal lah. Apa ni? Peperiksaan pusat Atau peperiksaan awam, peperiksaan kebangsaan. Itu satu. Okay. So, dalam tahun 2005 kita memperkenalkan 4 lagi. Betul. Iaitu satu asalnya disebut sebagai pentaksiran sekolah. Okey. Tetapi pentaksiran sekolah itu telah di-rebrand menjadi pentaksiran bilik darjah. PBD. Sangat terkenal sekarang. PBD. Lepas tu yang kedua, pentaksiran psikometrik. Wah, itu kena sebut psikometrik itu. Pentaksiran psikometrik. Psikometrik lah. Psikometrik test. Psikometrik. Lepas tu, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Yang sangat terkenal namanya PAJSK. Dan satu lagi ialah pentaksiran pusat. Jadi saya masih ingat lagi pada waktu itu, dalam sekitar tahun 2005-2006, zaman Datuk ada lagi, kita melakukan itu supaya pentaksiran pembelajaran murid itu dapat melaporkan nanti, dapat melihat dan melaporkan keseluruhan murid itu, bukan hanya dari segi kognitif, tetapi juga afektif di sini selalu betul. Kognitif di sini, afektif di sini, dan psikomotor di sini, di tangan dan kaki. Kaki lah. Itu psikomotor. Paling senang nak apa? Kognitif, afektif, psikomotor. Motor gitu ya? Psikomotor. Psikomotor komponen antara psiko dan motor. Psiko dan motor. Okey. Jadi kita harap kita dapat melihat tubuh seorang manusia itu, kanak-kanak murid sekolah itu secara menyeluruh, secara holistik dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Betul. Usaha untuk memperkembangkan potensi diri murid secara menyeluruh, secara holistik dan sepadu. Melibatkan potensi apa, Dr. Jamil? Jasmani, emosi, rohani, intelek. So apa problemnya kat situ? Kenapa kita perlu ada 5 tu? Sebab peperiksaan pusat itu hanya tuju kepada intelek. Itu saja. Hanya sini saja. Sininya tak ada. Sininya tak ada. Jadi anak murid kita apalah macam tak seimbang. Betul. Sedangkan pasal seimbang tadi. Memperkembangkan potensi diri murid secara seimbang. Betul. So siapa yang lemah sini tapi sini kuat, tetap gagal. Yes. Yang ininya kuat, kuat, sini lemah, tetap gagal juga. Dan sifat peperiksaan, macam pusat awam, kebangsaan dan sebagainya itu, mesti ada yang gagal. Mesti ada yang gagal. Sebab kita dah desain. Kita desain peperiksaan. Itu ada yang gagal. Mesti ada yang gagal. Jadi tak betul lah hasrat no child left behind. Macam mana pun mesti ada yang gagal. Betul. Kalau ia dinamakan peperiksaan, kalau ia dinamakan ujian, ujian yang high stake sifatnya, mesti ada yang gagal. So Dr. Jamil kata kalau peperiksaan pusat tu tidak mungkin semua dapat A lah, Dr. Tak mungkin semua dapat A. Peperiksaan sekolah boleh kan? Sekolah boleh. Tapi peperiksaan pusat yang melibatkan 500,000 kandidat tu tidak mungkin. Tak mungkin. Semua orang dapat A itu tak mungkin. Walau belajar macam mana pun, walau dihantar guru yang hebat-hebat pun tak mungkin. Mesti ada. Sebab mesti ada. Mesti dia pakai cut off. Potong sini. Dia normal curve kan? Normal curve. Betul. Potong sini kan? Ya. Jadi
mesti ada yang kat sini. Minta maaf. Minta maaf. Tapi dengan harapan kita, dengan SPPK, tak ada lagi. Betul. Biar mereka gagal di sini. Betul. Dalam tetapi mereka ada peluang lagi dalam pentaksiran sekolah. Itu satu. Kita ada 4 lagi data yang boleh melihat dia tu. Biar mereka gagal SPM. Betul. Dalam gagal SPM itu maksudnya dilaporkan sebagai gagal G. Tak gagal SPM senang saja. Tidak lulus bahasa Melayu, tidak lulus sejarah. Betul. Akan datang bahasa Inggeris barangkali. Gagal lah dapat SPM. Tapi adakah mereka gagal dalam pembelajaran? Tak semestinya. Betul. Dia mungkin jadi pemain bola terkenal di seluruh dunia. Betul. Contohnya. Lah. Jadi jangan terus katakan mereka gagal. So maknanya hari itu cerita bahasa akademiknya lah. Kita tak nak tumpu hanya pada akademik. Dalam membangun insan ni. Sebab falsafah kita tak cakap macam itu. Kan? So kita bercerita tentang broadening the base, re-engineering the system. Hari itu kita mula. Broadening tu daripada hanya akademik, kita pergi keluar kepada jasmaninya, kepada emosinya, kan? Habis itu tentang keseluruhan lah apa itu SPPK. Kalau boleh kita berbalik semula kepada betul. Tetapi soal yang soalnya Dr. Jamil, macam mana ya nak buat pelaporan berkesan untuk yang kita cerita tadi. Cerita Dr. Jamil. Cerita pasal pelaporan pelaporan episod pertama, episod 7 ni kita cerita pasal pelaporan. Pelaporan pentaksiran ini kita mestilah memberi tumpuan kepada pelaporan pentaksiran yang berkesan. Berkesan. Kalau kita laporkan saja tapi orang tak guna, nak apa kan? So ada dicadangkan apakah itu pelaporan pentaksiran berkesan? Pelaporan pentaksiran berkesan adalah pelaporan yang menyampaikan kemajuan ataupun perkembangan murid ataupun hasil program. Jadi pentaksiran yang kita buat dengan sama ada pertama, kedua, ketiga, keempat atau lima tadi kan, dia boleh ada kita laporkan, boleh melihat ataupun melaporkan tentang kemajuan atau perkembangan murid itu sendiri. Dan kadang-kadang ada setengah negara digunakannya untuk hasil programnya. Katalah kita buat program apa-apa saja, sekolah rendah contohnya, darjah 1 hingga darjah 6. Apatah lagi kita nak masukkan darjah 1 mula daripada umur 6 tahun. Bagaimana? Kita boleh lihat daripada hasil pentaksiran tadi. 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Dan penyampaiannya itu dan diikuti oleh data, dengan data. Data kepada khalayak. Menggunakan metrik yang jelas. Di sini gunakan metrik yang jelas. Mengapa dikatakan gunakan metrik? Apa itu metrik? Sebab itu kita PM pun ada menyatakan tentang matriks pembelajaran kan. So nanti kita mesti ke arah itu. Dan dunia pun ke arah itu. Matriks pembelajaran yang jelas. Matriksnya apa? Antara ialah peratusan, data-data, itulah tentang rubriknya, tentang puratur. Matrik ni dulu kita tak pernah pakai perkataan ni Dr. Jamil dalam sini. Tapi apabila PM umumkan, kita bawa balik dia kata. Tetapi diperkenalkan perkataan matriks. So rasanya kita semua educators berkewajipan untuk memahami matrik tu dan jangan menyalahfahami matriks tu. Sebab ini penting ni. Ini penting. Apabila kita membuat laporan tu bukan hanya memberikan markah atau memberikan grade saja. Di situ dimatrikskan di antara markahnya berapa peratus yang dapat itu dimatrikkan. Dan rubriknya apa? Misalnya dia dengan grade A1 apa yang A plus ke semua, apa yang murid boleh buat. Betul. Dan secara purata sebagainya, kita ada pun kita contoh saya Betul. Itu metrik ni kalau macam sesuatu perkara tu hebat, metrik mesti mencerita mengapa hebat. Metrik ni apabila sesuatu tu lembab lah kata, minta maaf cakap slow, kenapa lembab? Baru metrik. Tapi kalau keputusan dulu, kita hanya tengok keputusan dan salam. Terbaik. Kita tak cerita kenapa dia cemerlang. Tapi apabila kita kaitkan, itu yang kata metrik tu lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Kita boleh bincang. Kita lagi bincang itu. Pelaporan pentaksiran yang berkesan juga mestilah mempunyai komponen utama
yang termasuk maklum balas ataupun feedback. Feedback. Kita jarang memberi feedback kepada halayak. Halayak tu ibu bapa, masyarakat, pengguna, penerima murid-murid ini, sama ada di universiti ataupun di institusi pengajian lebih tinggi lagi. Dia punya feedbacknya kena. Jadi melalui 4 yang lain selain daripada peperiksaan pusat tadi, feedback itu taklah boleh diberi melalui pelaporan yang berkesan. Maknanya dia tak perlu tunggu akhir tahun. Tak perlu. Dia tak perlu tunggu akhir 5 tahun. Kalau hari pertama pun murid tu ditaksir, perlu ada feedback. Perlu ada feedback. Kan? Betul. Kan? Maknanya berterusan lah. Berterusan. Di situlah nanti datangnya assessment for learning. Di situ datangnya assessment for learning. Sebab assessment itu dibuat, pentadbiran itu dibuat ada untuk memperbaiki pembelajaran. So kalau macam SPM tu itu bukan assessment for learning, Dr. Saya memang bukan. Off learning saja. Off learning saja. Saya memang begitu. Dia belajar 11 tahun tu dapat keputusan matematik kalau saya lah kan. Kalau saya lah kan matematik 8. Itu off learning lah kan. Itu kalau saya. Kalau saya. Semua aneh kalau matematik 8 tu tidak ada ruang dan peluang untuk saya memperbaiki. Tak ada skor tu. 8 sampai sekarang ni 8 lah. Ya betul. Sampai sekarang 8. Sedangkan kalau sistem ini, kalau kita buat yang lain-lain lagi, yang lain tadi semua secara pusat, sekolah, secara komunitas, boleh diperbaiki. Sebab dia for learning lah. For learning. Dia for learning tu mesti ada maklum balas, feedback. Kalau tak ada feedback, nak perbaiki macam mana? Bukan sahaja feedback tu mesti betul spesifik tentang feedback itu tentang pembelajaran murid, bukan tentang diri murid itu. Maksud saya, bukan tentang diri murid itu lembab ke murid itu, bukan. Tapi tentang bagaimana murid itu belajar. Mengapa kamu tidak menguasai literasi contohnya kan? Mengapa murid ini tidak menguasai numeracy? Jadi ada feedback yang spesifik, yang khusus. Daripada feedback itu dia boleh diperbaiki. Betul. Murid boleh memperbaiki, ibu bapa boleh memperbaiki, masyarakat boleh memperbaiki, sekolah boleh memperbaiki, semua pihak boleh memperbaiki. Tentang feedback ni Dr. Jamil kan, saya teringat pesan sahabat saya, Profesor Syahari Nurdin, almarhum. Dia kata, Kodri, jangan tumpu pada feedback saja. Tapi juga tumpu pada feed forward. Feed forward. Ya, betul. Itu pun dia bukan cerita pada yang kat belakang saja. Tapi kalau macam ini Mel, engkau punya hebat, macam mana nak tambah hebat ke depan lagi? Feed forward. Dan kita pernah bincang dulu Dr. Kodri. Feed forward ini selalunya didapat datanya daripada pentadbiran psikometrik. Betul. Sebab dia ada aptitude. Betul. So, kita selalu pernah bincang pentadbiran pencapaian dia looking backward. Apa yang telah dipelajari yang lepas. Okey. Pentadbiran psikometrik dia boleh forward. Pentadbiran kompetensi yang sekarang. Betul. Dia boleh buat kerja tak sekarang ni. Betul. Bukan kerja akan datang. Betul. Itu bezanya. Betul. Apa beza antara pentadbiran pencapaian achievement dengan pentadbiran psikometri ataupun attitude dengan kompetensi. Betul. Kompetensi untuk bekerja. Kalau Dr. Jamil nak masuk universiti, universiti akan tadbirkan bukan peperiksaan yang moden ke belakang. Bukan sepatutnya. Dia mesti melihat boleh berjaya tak kalau masuk universiti ini. Ya. Kan? Ya. Sebab itu ada dia ada dipanggil entry test. Betul. Entry test itu bukan entry test untuk melihat dia boleh buat apa dikit. Tak. Yang dulu-dulu punya. Tak. Sebab yang dulu dia dah ada SPM. Ada SPPM. Dia ada aptitude test lagi. Ataupun psikometrik lah. Psikometrik. Aptitude itu sejenis psikometrik test. Betul. Okey. Alright. Dan feedback itu boleh diambil tindakan dan seterusnya, dan menyerahkan kedua-dua kejayaan dan bina pendidikan untuk membimbing pembuat keputusan. Sama ada kurikulum diperbaiki ke, itu sangat penting. So, bila cerita tentang SPPK ni Dr. Jamil, bila kita cerita pelaporan untuk SPPK ini, tak cukup lah kalau kita hanya menumpu kepada keputusan peperiksaan SPM. Tak cukup Ya? Tak cukup. Mesti melihat kelima-limanya untuk berlaku adil pada anak itu dan berlaku adil pada falsafah pendidikan kebangsaan. Betul kan? Yes. Betul kan? Betul. Sebab kalau kita hanya untuk SPPK hanya menumpu pada peperiksaan pusat saja, maknanya
Tak jujur tu Dr. Jamil. Tak jujur satu lagi. Tak jujur Yalah, pelaporan itu Dr. Guru pernah perkataan gonjeng. Gonjeng. Saya pernah dengar dulu Dr. Guru pernah gunakan perkataan gonjeng. Gonjeng ni macam kalau berjalan tu tidak tak align lah. Kelut gitu. Betul. Kalau tayar kereta tu dia jalannya pasal keempat-empatnya tidak selaras, tidak align ya. Dan masih ada lagi di antara kita yang bijak pandai mempertikaikan peratus gagal yang banyak. Sedangkan apabila kita masuk bercerita tentang SPPK, yang itu sepatutnya boleh dilihat dari yang 4 lagi. Yes. Kan? Peratus gagal yang banyak pun salah. Peratus yang cemerlang banyak sangat pun salah. Seolah-olah akan ada usaha untuk meniadakan yang gagal tu. Kan? Jadi kalau itu dia agak bertentangan dengan teori peperiksaan pusat. Betul. Yang teori pertama itu kita biarkanlah, memang sifat peperiksaan pusat itu begitu. Betul. Jangan dikomen lah. Betul. Maknanya kita buat saja pentaksiran yang lain yang sekira-kira boleh mengatasi bagaimana kita nak address anak-anak yang gagal tadi. So apa lagi pesan yang perlu untuk SPPK? Untuk SPPK itu pelaporan yang berkaitan tadi, literature mengatakan bahawa ada elemen-elemen utama pelaporan berkesan. Pertama sekali, halayak sasaran. Kita kena tahu. Kita tahu siapa dia. Siapa yang akan membaca. Pelaporan itu siapa yang nak bagi kepada siapa. Kita tak nak bagi kepada cikgu saja, tak nak bagi kepada betul. Apa? Budak tu sendiri. Yes. Budak sekali ialah kepada budak tu sendirilah. Yes. Budak tu sendiri. Ibu bapa. Perlu diberi pengetahuan. Pentadbir sekolah. Yes. Guru-guru, masyarakat dan sebagainya. Perlu. Pihak-pihak yang berkepentingan. Itu halayak sasaran. Kena ringkasan data yang jelas. Data bukan sahaja berbentuk markah, grade sebagainya. Betul. Datanya boleh juga berbentuk maklum-malas tadi tu. Betul. Itu pun data juga. Sebab kalau data tu dikutip hari-hari banyak tu datanya. Macam mana kita boleh ringkaskan dia? Mungkin kita perlu ada big data. Yes. Dia tidak nafikan. Betul. Tapi bagaimana cara kita nak meringkaskan, memerangkumkan dalam bentuk statistiknya pun statistik bentuk macam mana? Bentuk purata, peratusan, taburan markah dan ini data kan Dr. Jamil. Kalau zaman ini tak pakai AI untuk menangani data tu maknanya kita tinggal. Tujuannya adalah untuk meringkaskan prestasi murid. Macam mana kita mencapai prestasi untuk pencapaian kompetisi dan sebagainya dapat diringkaskan dalam bentuk yang paling mudah dilihat. Data-datanya pun yang lepas kita pernah cerita tentang HC. Apa tu? HCL. Harap cukup lebih. Okey. HCL. Macam mana nak diuruskan? Macam mana diringkaskan kan? Kemudian contextualization. Bagaimana kita nak betul-betul kan? Tawarkan ulasan mengenai keputusan dan bukannya hanya nomor mentah. Markah mentah untuk ceritalah. Ceritalah betul. Ceritalah. Salah. Kalau begini maksudnya apa? Betul. Kalau dapat apa ni ialah dia diberi tugasan masih juga dalam bentuk barangkali tugasan seperti ujian, ujian kecil tadi, tapi bagaimana dapat kalau kita pejamkan mata Dr. Jamil, masa kita tahun 1 sampailah ke PhD ni, orang yang dalam kelas bersama kita tu dia kekuatan dia macam-macam Dr. Jamil. Betul. So, apa salahnya kita guna pentaksiran untuk mengesan kekuatan? Betul. Bukan untuk mencari kegagalan. Betul. Itu falsafah. Dan dapat dilaporkan dengan berkesan. Yeah. Dan dia mesti bermalas yang boleh dapat tindakan dan berasaskan bukti. Buktinya apa? Betul. Dalam kelas tu ada yang tak boleh baca. Tapi kalau jangan bagi dia bola Dr. Jamil. Betul. Jangan bagi dia bola tanggung. Betul. Ada yang betul kalau periksa tu memang teruk saja, tapi yang menjaga kemas kad derajah tu dia.
Yang selalu nomor 1 tu langsung sampai saya paham pun ada macam tu. Kemudian bagaimana atau kaedah untuk melaporkan keputusan? Kalau keputusan bukan keputusan pemeriksaan saja, keputusan daripada keseluruhan pentaksiran. Pentaksiran sekolah, bilik darjah, psikometri dan sebagainya. Bagaimana kaedahnya yang dicadangkan oleh literatur ialah data individu pelajar. Penting ya. Penting, sangat penting ya. Data individu. Yang kedua, data program atau sekolah ini bagaimana kan. Kita tidak mengatakan bahawa sekolah ini tidak baik kerana muridnya tak baik, tapi data itu dapat dipegang oleh pemegang taruh. Kemudian pentaksiran alternatif mesti ada. Bukan hanya pentaksiran yang itu saja. Alternatifnya mesti ada alternatif. Mesti ada alternatif. Sebab dalam bilik darjah tu mungkin ada yang tak nampak. Ya, betul. Mungkin ada yang tak dengar dan mungkin ada yang tak boleh terima langsung. Anak termasuk juga anak-anak kurang upaya dan sebagainya kan. So kena ada alternatifnya. Alternatif. Kena ada alternatif. Jadi caranya daripada portfolio dan sebagainya, kejurusan sebagainya mesti masukkan. Dan pelaporan yang standard. Itu pun kena. Itu kena adalah tu. Itu kena. Jadi itu saya rasa cara untuk kita melaporkan keputusan pentaksiran. Dia keputusan jugalah. Betul. Yang berkesan. So ini semua yang kita cerita ni diharapkan untuk semua ibu bapa, murid-murid, para guru dan orang yang memegang dasar dapatlah melihat perkara-perkara ini untuk menghidangkan suatu sistem pentaksiran yang berkesan dan bermakna. Jadi saya rasa kita mungkin nanti setakat itu dulu untuk episod yang ke-7 ini tentang pelaporan pentaksiran untuk SPPK. Dan InsyaAllah kita akan fokus nanti yang ke depan lagi lah. Sebelum kita tutup episod ke-7 ini, Dr. Kodri kalau boleh summarize kan tentang itulah apabila kita menggunakan SPPK itu sebagai suatu rawatan. Sebab selama ini kita dianggap agak sakit sedikit. Sebab kita hanya menumpu kepada peperiksaan. So kita perkenalkan SPPK sebagai satu bentuk usaha menambah baik pentaksiran. Menambah baik pentaksiran itu boleh menambah baik keberkesanan dan kebermanaan pendidikan. Tapi jangan lupa apabila kita gunakan suatu pendekatan baru, pelaporannya juga harus diperkembangkan. So apa yang kita cerita tadi Dr. Jamil, jangan hanya tertumpu kepada hanya melaporkan peperiksaan pusat, tapi juga laporkan yang 4 lagi. Daripada 1 kepada 5. Mudah-mudahan kita dapat memberi gambaran yang holistik terhadap kepada kemenjadian anak-anak kita. Wallahu a'lam. Rakan-rakan penonton, sekian dahulu episod ke-7 dalam fasa ketiga ni. Jadi saya Jamil Adimin dan saya Kodori Ahmad mengucapkan selamat maju jaya. Jumpa lagi dalam episod yang ke-8. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.